Oi, Kak. Jangan sampai Ke atas, ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Game cabut-cabut duit raya. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum raya hari tu, sempatlah saya tolong ibu ayah cuci luar rumah kami. Korang tolong apa sebelum raya hari tu? Tolong makan je. Hihi. Stop it. Get some help. Amboi ayah, semangat sangat cuci lantai tu. Siapa nak mandi? Settle bab cuci rumah, kita jam tu pagi raya. Pagi raya wajiblah bergambar untuk kenangan. Dan tak lupa post di sosmed. 1, 2, 3, posing. Posing lagi. Lagi. Dah gambar pun penat, geng. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Selamat Hari Raya. Hari ni layan vlog saya berhari raya. Sungguhlah manis budak Melayu, kalau dah senyum bikin hati rindu. Geng, raya tahun ni momen bersalah-salaman. Momen makan ramai-ramai. Momen dapat duit raya. Semua tak rekod, geng. Tapi tak apa, nasib baik sempat dapat duit raya. Aduh, teringat-ingat pula rendang nenek. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat. Tiba. Baju raya dah cun, buat dah on TikTok raya satu kali. Flashback. Dah. Hai guys, sekarang dah raya kedua. On the way nak balik kampung. Tinggal makan dulu sebab lapar. Kita makan. Oi, Kak. Bombastic side eye. Orang tak rasa lagi. Bismillah. Bismillah. Tidak.
Jom makan guys. Bismillah. Sorry geng, rambut serabas sikit. Raya kedua ni rasa tak berapa sihat pula. Rasa macam sesak nafas sikit. Badan pun rasa macam ketupat, berlipat-lipat. Lepas makan tadi, masuk je kereta, kerja saya tidur. Rupa-rupanya jam gang. Tapi disebabkan saya tidur, Tiba-tiba, terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Tiba-tiba, dah sampai Gombak. Yeay! Tapi sudah sikit geng. Sampai rumah nenek tak sempat makan pun. Saya terus rasa sesak nafas. Terpaksa pergi klinik. Doktor bagi saya ambil nap. Masa tu rasa penat sangat. Bila ambil nap je, lega geng. Nafas pun rasa macam angin sepoi-sepoi bahasa. Selesa. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to Harry and Shaira. Happy birthday to you. Comel je Cik Syira potong kek. Pak Lang pun senyum sampai telinga. Saya doakan dua-dua sihat dan happy selalu. Happy birthday Cik Syira dan Pak Lang. Okey guys, sekarang kita nak main mercun. Jom main. Slay! Ni dapat yang ditunggu-tunggu tiap kali raya. Main bunga api dengan sepupu-sepupu yang jarang jumpa, tapi selalu dekat di hati. Hari raya. Macam meletup, sepupu menjerit. Ah! Saya yang menjerit tu. Hihihi. Jadi kita nak main bunga api. Bermain bunga api guys. So kita ada 3. Jadi satu ni kita simpan. Kita nak buat pertunjukan. Korang layan je lah kakak saya ni. Tak tahulah dia sembang apa.
Oops, sorry kakak. Teng teng teng. Teng 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 teng. Oh, mak kau. Mak guys. So kita ada dua. Wih, melekat. Sekejap, satu ni kita letak tepi. Bukan kita orang je main geng. Pak Long pun jom sekali. Yahoo! Bang! Okay guys, sekarang kita nak Okay, dah. Nanti sana ada kena habuk dia. Macam tu, tapi jangan ni tau. Agak-agak kali. Jangan ni tau, jangan turun lagi tak habis. Apa tu? Critical eh. Betul ni. Flashback. Mak Long pun tak ketinggalan. Join main bunga api, geng. Setelah main bunga api, kita sambung game duit raya pula. Macam biasa, Pak Lang dengan game duit raya nya berpisah tiada. Dalam banyak-banyak sampul tu, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ada satu sampul yang ada duit raya jackpot. Berdebar geng. Siapa yang dapat? Mana? Wah. Tak ada. Sama-sama, okey. Satu. Tahun ni rezeki semua tak dapat duit raya jackpot dari Pak Lang. Pak Lang untung tahun ni. Putih malam. Ada tak dalam tu? Ada tau. Ada tau.
anda tidak bernasib baik tahun ni, sila cuba lagi tahun depan. Mungkin Pak Lah akan upgrade tahun depan. Pak Lan dah bagi duit raya. Game cabut-cabut duit raya. Terima kasih. Bertambah lagi rezeki, gang. Dapat duit raya dari Pak Su, Pak Long dan Mak Long. Masing-masing happy, gang. Woo! Nampak Pak Long macam geram dengan adik saya ni. Habislah dek kena smackdown dengan Pak Long. If you smell what the Rock is cooking. Don't try this at home. Inilah indahnya berhari raya. Bila keluarga berkumpul, gelak tawa jadi pengikat jiwa. Kasih sayang nombor 1. Okey, geng. Tu je dulu vlog raya kita kali ni. Nanti sambung part 2 pula. Jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng tu. Jumpa di video seterusnya. Selamat Hari Raya. Bye.